Kalau anda dapat panggilan temuduga SPA, ini antara dokumen yang perlu anda masukkan dalam clear file temuduga dan buat satu ataupun dua lagi salinan untuk diserahkan kepada panel temuduga nanti. Untuk salinan original tu anda masukkan terus dalam clear file temuduga. Anda boleh lihat dekat atas ni, ini antara dokumen yang perlu disediakan dan turutan susunan. Untuk yang tidak faham, dokumen apa yang boleh dimasukkan pada bahagian sijil-sijil berkaitan? Mari saya terangkan. Kalau anda graduan engineering dan anda ada register dengan Board of Engineer Malaysia, anda akan dapat satu sijil graduate engineer. Sijil tu anda boleh masukkan dekat section ni. Sama juga kalau anda ada sertai kursus yang untuk tingkatkan kemahiran anda dan anda juga dapat sijil, anda boleh masukkan sijil tu pada bahagian ni juga. Untuk bahagian sijil kegiatan luar pula, bahagian ni anda boleh masukkan sijil kurikulum. Sedikit info tambahan, sebenarnya anda tak perlu pun tambah dokumen lain seperti salinan IC ibu bapa, CJ PMR ataupun UPSR. Cukup maklumat yang dalam list ni je. Bagi calon yang berminat untuk dapatkan template file temuduga atau template resume, ada 300 template resume yang boleh edit sendiri, anda boleh klik beg kuning dekat bawah ni.